Johor ni sebenarnya saya tak naklah cerita susu galuh family saya. Saya reveal lah sebenarnya siapa saya. Yang Rabi cakap asal kerabat tu. Nama Mizan Johor ni, kenapa Johor? Kenapa bukan Mizan Melaka, Mizan Kedah, Mizan Sarawak, Mizan Sabah? Cuba bos cerita sikit. Sebab nama Johor ni je dah menimbulkan banyak sangat keconfusan para netizen je. So even customer kita pun tahu yang iColux ni sebenarnya base dekat Johor, bukan dekat KL. Ramai yang pernah cakap dekat kita, I nak datang. Dia duduk KL tau. Ada seorang klien ni duduk KL. Dia cakap dekat saya, I nak datang. Tapi next week lah I datang Johor. Cakap, kenapa nak datang Johor? US pun kat Johor ke? Tak KL. Lah! I duduk setapak. Punya lah. 2 minggu dia plan nak datang Johor. Nak pergi kat kita. Rupanya dia duduk setapak je. Setapak dengan kita, orang semaju tak sampai 5 minit, dek. Kau jalan kaki dah sampai dah. Dia plan 2 minggu. So, cuba bos cerita sikit. Kenapa nama Johor? Adakah Johor tu ada kerabat-kerabat diraja sikit ke apa ke? Sebenarnya macam inilah. Saya kongsikan sikit benda yang saya tak pernah share dekat orang. Johor memang ada dalam nama IC saya. Nama saya adalah Muhammad Mirzan Johor. Bin sekian-sekian lah. Pun Johor juga. So, Johor ni bukannya saya suka-suka letak. Ada orang letak sekian-sekian. Ni. Nama Johor ni adalah nama family. So, dia surname lah. Macam contoh, Mak Saleh dia ada nama-nama dia. Kalau orang macam Chinese lah. dia ada Lim, Tan, Eng. So dalam family saya, kita ada nama Johor. Johor. Johor ni sebenarnya saya tak naklah cerita susu galuh family saya. Tapi since korang dah tanya, saya reveal lah sebenarnya siapa saya. Yang Rabi cakap asal kerabat tu, saya bukan. Bukan, saya tidak ada apa-apa relatednya dengan kerabat-kerabat diraja lah. Saya ni orang rakyat marhain sahaja. So, nak katakan kerabat, tidaklah. So, family saya memang ada nama surname, ada nama family. Yang bermula asalnya daripada moyang saya. Moyang saya MJ. Muhammad Johor. Cuk! Korang kalau nak jual beg ataupun nak beli handbag, tekan link dekat bio. Bye! MJ Solid. Muhammad Johor. Dan atuk saya bernama sekian-sekian, ayah saya bernama sekian-sekian, adik-beradik ayah saya, pakcik makcik saya, semuanya ada Johor. Termasuklah adik-beradik saya, anak-anak kakak saya, anak-anak abang saya, anak-anak buah saya, semuanya ada Johor. Dan insya-Allah termasuklah my future children nanti pun akan ada nama Johor juga. So dia kira nama family name. Ramai orang cakap, kau fanatik sangat ke letak Johor? Kau peminat JDT ke? It's not that I'm fanatic apa. Nama family. Dan nama family nak macam mana? Dan nama family. Sebab tu initial saya dekat mana-mana saya letak MMJ. Muhammad Mirzan Johor. So itulah asal usulnya nama saya tu datang daripada mana. Tapi kalau you sendiri daripada KL? Saya lahir di KL, IC 56. IC 56, lahir dan membesar di KL. Tapi saya ada kampung di Johor juga. Tak pernah dengar abang balik kampung? Dah tak ada. Maksudnya saya punya atuk nenek belah Johor tu dah tak ada lah. So yang ada kat sana pun tinggal rumah saja. Tapi kampung saya di Johor tu adalah di Kampung Melayu Majidi di Johor Baru. Betul-betul sebelah Singapura. Saya tengok, oh Singapura. Korang biasa tak tengok luar negara. Saya tengok. Saya tengok. Gila. Memang gila. Singapura sebelah depan mata aku. Jiran je. Jiran bro. Orang berjiran taman ke taman. Saya jiran dengan negara. Ini biasa-biasa je kan. Biasalah. Saya biar orang biasa, saya orang biasa. Okey. So, anak buah saya, anak adik-beradik saya, semuanya ada Johor dan Johor. Ini bukan sebab saya peminat JDT, saya bola pun saya tak tengok. Itu pasal lah. Terus terang cakap, saya tak tengok bola, saya tak reti tengok bola. Tengok je lah bos. Bola depan mata, tengok. Sian. Jom shopping dan jual melalui iColux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan konsign item anda dengan kami. Cepat, klik link di bio sekarang.